Assalamualaikum guys, kembali lagi channel saya Zenta Gaming. Ini adalah video yang korang akan tunggu-tunggu lah, di mana Zenta tidak akan lagi bermain Wira Api, Wira Satria, Wira Kepak, Wira Laut, Wira design pelik-pelik. Zenta akan bermain Wira Clean guys. Sebab apa? Okey, korang tengok sampai akhir video kenapa Zenta nak pakai Wira Clean. Ada satu sebab. So korang kena tengok sampai habis, okey? So guys, ni Zenta nak pergi jumpa seorang designer daripada satu club yang famous. Kalau korang tahulah, WMCM. WMCM. So kalau korang tak sabar nak tahu kita Zenta tu warna apa, bentuk macam mana, rupa macam mana, menawan ke tak, detail ke tak. So kalau kereta kali ni dia memang akan senang copy je, sebab tak ada design-design macam api kan. Mungkin susah sebab dia pakai detail kan. Kita tahu ada ke tak budak copy. Tapi tak apa, kalau kau nak copy, korang tak boleh copy, tak boleh copy dia punya pelik dengan logo grup. Nanti Zenta bagi tahu lah akhir video Zenta akan masuk grup apa. So guys, let's go, kita tunggu dia dulu kat sini. So kita akan buang kereta Hot Wheel ni, kereta design zaman dulu ni. Kereta apa ni, kereta chrome ni menyemak. And sebab apa? Sebab Zenta kan dah keluar daripada WMBC kan. So Zenta nak cari club yang lebih aktif and lebih kepada profesional lah. So Zenta pun jadi profesional. So kena pakai Wira yang retail lah orang kata. Memang so korang mesti tak sabar kan. So kita kena bersabar, sebab kita tengoklah kita ni sekarang parah. So bersabar itu separuh daripada iman. So korang mesti bertanya-tanya, lepas mana konvoi Wira, konvoi Mavic. Zenta hold dulu, baru sekalian buat masa tu pakai Wira Api. Sebab next time Zenta nak pakai Wira yang ni pula, Wira purple ni. Masa aku pergi sebut siau. Tidak ada kantor yang Wira warna purple. Ambil warna purple guys, sebab purple dia menawan, purple limited. Wira Zenta kali ni warna purple. Tak apa, Zenta mungkin akan pakai dalam sebulan 2 bulan. Kalau Zenta dah bosan, Zenta akan tukar Wira lain. So korang standby je lah, Zenta akan jual Wira tu. So siapa yang nak beli ori punya, tak bukan kopi, tak standby lah duit. Tapi sabar dulu. Sebab Zenta akan bawa Wira baru ni pergi ke event-event, pergi ke konvoi, dah masuk bontai semua. Zenta pun masuk lah. So kat sini dia dah masuk. Ni dia. Gila guys, Wira warna purple tu. So korang tengok detail dia, ada fender, side kick dia. Gila detail dia. Korang boleh tiru ke? Kalau korang boleh tiru, korang power lah. Tengok, Zenta dah tak main design pelik dah. Rem bakar tau. Gila. So kita ambil gambar dulu guys. Foto-foto dulu tak guys. Foto-foto dulu kat sini. So Zenta buat dengan orang WMCM sebab apa? Sebab tunggu sampai akhir video. Gila. Yang designer ni pun dia sebenarnya WMCM enggak? So kita tanya dia, lulus tak? Zenta dah bagi hint dah sebenarnya ni. Lulus tak macam ni? Kalau tak masuk lah, macam susah guys. Kalau kau nak tahu, WMCM ni grup yang susah nak masuk. Sebab apa? Grup dia bukan grup yang remeh-remeh lah. Bukan grup bawah-bawah, memang grup famous ni. Korang mesti kenal kat TikTok kan. Memang famous lah. Okay guys, so let's go. Kita akan membeli. Aku akan ada Wira Clean je lepas ni. Tak sabarnya nak guna. Aku beli pakai apa tau guys? Saya beli pakai duit betul, bukan pakai setakat pakai duit GPM, coin CPM, tak. Saya pakai duit betul, ringgit Malaysia. Berapa ringgit? Itu rahsia lah. Sebab nanti Zenta nak jual dengan korang ori. Kalau ada web fighter lah. So Wira ni pun memang dah tak lama lah tengok Wira ni. Geram aku. Ini Wira ikon mana aku tak tahulah. So tapi Wira Api yang lama lagi, Wira Api yang hitam tu lagi.
Zenta tak pakai je dah. Zenta tak pakai dah. Cuma kalau siapa yang ada betul-betul nak beli, Zenta jual ori. Zenta tak jual kopi lah. Nanti PM Zenta kat TikTok siapa yang nak beli Wira Zenta yang ori, Wira api tu. Tu Wira kesayangan Zenta lah. Dari situ sentimental value dia. So kalau korang beli, korang memang fighter lah. So kita ambil gambar kat sini. So lepas ni Zenta punya projek akan lajukan gear kereta ni. Memang pakai gearbox laju gila. Dan korang akan tertanya-tanya berapa apa gearbox Zenta, macam mana Zenta set up gearbox korang akan tertunggu punya video tu. So kalau korang nak, korang just tekan button like video ni and then share video ni dekat kawan-kawan korang. Bagi tahu kawan-kawan family korang Zenta dah pakai Wira baru guys. Wira baru kali ni bukan Wira biasa-biasa, Wira sama, Wira kepak, Wira lower, Wira sangat. Kali ni Wira clean, melecunya. Anti kepak, anti kepak guys. So guys, korang lepas ni kalau korang nak bolehlah follow Zenta. Kita pergi ke konsep clean, tidak lagi pada kepak. Tapi kalau korang nak pakai boleh je ikut cita rasa sendiri kan? Kalau korang nak belikan Zenta lagi Wira api, Wira saja, Zenta ada jual. So guys, merelik guys. So guys, next video lah nanti kan. Kalau korang nak tahu Zenta masuk grup apa kan, Zenta akan buat convoy dengan grup tu. Korang relax je. Zenta akan buat convoy, buat meet dengan grup tu, dengan leader-leader dia sekali lah. Korang mesti kenal leader dia kan. Memang so kita try tu, tak speed tanpa gearbox. Let's go. Mercik, meletup. Lawa lampu belakang. Lawa tu gempak guys. Nanti kalau Zenta dah bosan pakai kereta ni, kita tukar lah konsep lain pula, Wira Evo ke. Korang mesti tak sabar atau Wira baru Zenta pakai. Laju siau gila. Laju Sis laju sampai ngelek guys. Okay, sabar. Nampak. Ini kalau lombok, siapa nak lomba? Let's go. 2, 3. Pergi. Tak set gearbox tu betul dia. Kau relax je, Zenta pasang engine 2000 horsepower. Gearbox orang nampak. Gearbox memang cecah 800 ni. So guys, macam lawa tak lawa Wira Zenta ni. Purple dia limited kan. Purple dia macam purple kaki, macam warna kaki. Bukan kaki aku, kaki yang kau kudai suka. Kaki macam warna dia ke arah tak gelap sangat, tak cerah sangat. Warna dia punya rem pun lawa. Lepas tu warna biru lah, rainbow. So guys, ini sajalah Zenta punya Wira. Korang tengok macam simple, tak ada apa kan. Korang salah guys. Wira ni Wira clean. Ni nama Wira clean guys. Wira clean. Zaman kepak dah habis. So let's go. Wira clean guys. So apa pendapat korang tentang video kali ni? Korang suka tak Wira baru Zenta ni? Kalau korang suka, cuba korang komen. Kalau korang tak suka, kenapa korang tak suka? So guys, korang boleh komen, okay? Terima kasih kerana nonton. Kita jumpa lagi next video. Nanti Zenta akan buat convoy. Korang boleh follow TikTok Zenta, IG Zenta, sebab Zenta akan update kat situ. So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jumpa lagi next video. Semoga sihat-sihat selalu.